Wai, mana Wai? Telah masuk 55. Anda ada pakai apa-apa guna-guna? Ha? Oh my God! Wow! Dapat Dapat tak? Ni dah ada mic macam best sikit lah kan. Okey, Assalamualaikum kepada semua OCBC dan OCBC kot. Dan ada kan Masita dengan Berli, Ojang, Wai pun sama. Terima kasih semua support. Lepas ni macam cakap lah. Okey, terima kasih semua kepada yang sudi datang pada hari ini, meluangkan masa, melapangkan masa, memberi khas hari ini untuk kita sama-sama together lah untuk kita punya OHBC punya program pada malam ini, untuk macam kira annual dinner lah pada kita. Setahun sekali kita akan buat ride mega untuk kita punya group. Alhamdulillah hari ini kita tengok ramai datang, terutama bagi tepukan kepada paling jauh daripada Gelang Patah, Encik Fairul dan Wati. Okey, untuk yang kedua jauh daripada Melaka, Encik Faiz dan Puan Fatihah. Terima kasih banyak-banyak. Diorang tak kenal Faiz dengan Fatihah, diorang tak kenal Fairul dengan Wati. Wati pun kira dah lama dah. Okey, bagi tepukan. Okey, sebelum apa-apa sebelum kita makan, kita jemput kita punya Sifu untuk kita punya grup Coach BC untuk memberikan ucapan sepatah kata. Terima kasih. Patah 2 3 lah. Lebih ya, patah 2 je. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada MC kita malam ni. MC kita saya minta maaf juga sebab kita buat sekarang. Okey, terima kasih kepada Carlos selaku MC kita pada malam ni. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua urusia yang telah bertungkus rumus bermulanya program bermulanya perancangan program Ride Mega pada tahun ini. Bemi sana kat mana? Oh. Okey. Dekat sini ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Setiausaha OSBC iaitu Kak Ros, Timbangan Setiausaha Yana. Okey. Kita punya bendahari bendahari OSBC Encik Lihin. Di mana bendahari OSBC Encik Mus. Okay. Mereka yang merupakan mengatakan berempat lah untuk program Mega Ride kasih pada tahun ini. Okay. Terima kasih dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas tak usaha mereka ataupun merancang program. Dia belajar nak pedai. Sekarang dapat sunnah. Daun ni sedap ni. Daun apa ni? Ya. Segala
Dia. Sikit tu. Kena tambah lagi. Ni ikan dia tawak, ikan apa ke tadi? Kembung. Dia kembung ni. Jangan nak pakai kembung. Kembung. So ikan ke sungai. Mempersembahkan pertandingan karaoke. Ya, kita orang berontak pada malam ini. Rasakan. Nak sangat menang kan? Tu pipong. Sama suara macam penyanyian.
Terus jumpa. Terima kasih lah. Selama kenalan ni banyak benda yang terjadi yang menyebabkan. Wan lagi. Oi, dapat kek baru. Kawan. Kek satu jalan King Kong. Pakcik dia. Nak ambil dia. Dia. Topi tu sebenarnya. Oh ya, topi ni pakai semua pemenang tau. Dan kita lagi draw. Okey, tempat kedua, pemenang untuk jalan King Kong dimenangi oleh Mak Karim, Dr. Karim. Silakan. Dr. Karim. Pak Yim. Walaupun tiup belon payah Walaupun okey, tempat ketiga dimenangi oleh Encik Fairul. Okey, untuk balik bola pingpong ke dalam sarang telur. Kita Yana ke depan untuk memberi hadiah. Tempat pertama dimenangi oleh Cik Pan Isma. Siapa tu? Tempat kedua dimenangi oleh Wan Fatihah. Lantar tu Wan dah menang. Siapa lagi dia tu? Mak, tak sia-sia lah kau beritahu. Lepas ni duet nyanyi Sampai menang ni kat ni kena ni nyanyi. Satu dengan dua je. Tempat ketiga dimenangi oleh Diana. Ini nyanyi. Mapuin. Tanya lagi bakal besar tu. Siapa yang nak menyanyi? Dia juga open. Baik. Dah menang hadiah. Bagi. Kasih kalot lah. Gua satu dua lagu. Lagi orang makan ikan bakar tadi. Pak Yim dengan Wan. Cepat come on Ber. Baik. Jadi. Okey, pilih lagu. Sampai menang lagi tadi. Kau kena pergi sana. Macam? Rotek kau berapa? Kau 3,5. Dia kelakar sikit. Ojang ni, Ojang. Aduh. Ya. Oh, punca dia Ojang lah tadi. Ada depan balik sana balik. Apa main angkat tangan? Wow!
Iti asal pun Assalamualaikum bunyi. Okey, minit Amazon. Amazon Oh, ada pesaing Terima kasih. Pergilah Kelantan. Pergi Kelantan lah. Dia memang kampung Kelantan. Ingat tipu. Apa Kelantan itu? Kau Terengganu, mana ada bot Terengganu? Tak ada. Tak ada. Terima kasih lah penerangan Mega. Assalamualaikum. Bagi saya bahasa seronok dah berjalan ni. Titi panjang. Nampak? Titi panjang kan? Titi. Bukan jambatan. Okey. Jemput datang sini dan dapat. Siapa-siapa yang belum datang sini, saya jemput datang lagi tahun depan. Okey, boleh? Tahun ni lah. Tahun lagi sekali lah. Restoran Lorat. Nak pergi mana? Makan dekat restoran kampung. Restoran Kampung Lorat. Tu dia. Facebook sana ya. Tadi Facebook. Dari Facebook. FB. Okey lah. FB kau. Aku nak ambil gambar depan dah. Sengit ke? Sengit. Belum. Nak terus sana boleh? Bila. Okey kau. Boleh lah jam.
Kau buat jual ni. Sini sewa untuk bot mancing ada? Ada. Abang ada buat? Ada buat. Berapa? Sekali dengan tekong lah. Sekali dengan tekong 300. Panjang kan? 200 hari. Hari? Sehari. Pagi 7 pagi sampai 7 petang. Siap makan kan ya? Maju. Tahu pun tak tahu. Kok pandai merajuk kan? Halo. Ini Homa. Ini belah selatan. Awak yang kawan. Sini awak ni betul sini. Satu bas. Ini bas tadi kan? Ya, satu bas ni. Satu geng. Waktu dia balas wang aku tak boleh jawab. Lala lah. Halo. Bye bye. Macam pekat betul. Halo. Macam Ada kalau pembeli di sini banyak. Halo. Welcome. Ni Homa. Dia kata ni Melayu Arab Jadam. Ini tengah bukit bayi. Oh dia sampai sini ya. Lawan sini. Tu lagi rumah dia ada dua. Tak keluar, tinggal batang je. Rostan. Dia buat tika. Siapa kata rendah tadi? Ni. YouTuber. Geography field. Nak pun arti. Waalaikumsalam. Awau. Semua yang atas tadi. Ini semut. Ni semut. Ni semut apa? Semut plastik. Plastisi. Kita kena bergambar macam tu ke? Oh, yang ambil gambar lah. Cepatlah. Kejap. Jom. Sabar. Kata balik madu. Kau tak effect pun. Bahaya. Kalau bising naik ya.
Dia selesai. Abang kumpul pun alu-alu lagi. Kita gambar-gambar pula sini. Nampaklah. Apa dekat sangat? Hidup lah. Tu buah dia boleh makan. Belajar dia cikgu. Cikgu Noah. Ada ke Noah? Alhamdulillah. Kita dah sampai semula berjeti. Oh. Tak boleh tunjuk. Dah kita pergi itu. Macam dah musim ni kan? Aku pergi itu dengan babi lah. Yalah. Ikut dia lah. Kadang dia aku dengan cikgu babi. Dekat sini je. Dia mari kemarau, mari hujan apa. Cara lembut. Bang ni kebun kawan ni. Macam tahun lepas. Memang banyak. Bintik ni cantik. Kalau dengan kawan. Batu. Makan roti tu. Let's go. Ni kai. Handphone. Kasam. Jang, nak pergi tak? Mana? Nanti kau pergi sekali. Jinak ada? Tak apa bang. Tak apa. Ana pergi ah ni. Ni lagi. Bagi dengan tangan lah jangan buang. Ada sepit je kan? Ikan. Apa sini? Ikan dia kecil. Ikan tu bersihkan dia. Lagi daripada ikan. Buat ikan patuk kaki dia. Oh ya ke? Lagi. Piranha. Ikan piranha. Ikan piranha. Wan, jadi trafik tu. Parking. Kapal terbang. Begini sini. Mat, kau jangan off QR Mat. Siti mancing sini semalam. Saya roti kan. Betul kau lepas juga kan? Itulah pasal. Tak payah jauh. Bang boleh mancing ni bang. Mancing boleh mancing kan? Tak roti dulu umpan. Din tak pandai. Mancing lambat gini. Jala. Jala. Din, ikan lampang banyak Din. Bagi roti kan. Bayar kat dia bot. Bayar kat aku Din, bayar aku. Nanti aku ni. Ambil QR. Nanti Mus bayar. Kolek sini. Bayar kat Mus. Tak bayar ni. Orang RM50. Sorry, seorang RM1 ni. 12. Oh, jangan. Okey, kita dah selamat pergi ke mini Amazon. Alhamdulillah. Dah settle. So kita nak berkemas untuk lunch dan terus balik KL. Balik Ipoh dulu. Pergi Ipoh dulu jumpa Jamie Chan. Oh, Jamie Chan Jamie Chan. Jamie Chow ke Jamie Chan? Lepas tu kita berangkat balik Kuala Lumpur. Sama-sama rumah yang seorang tu orang Kelantan, tak tahulah nak balik mana, tak tahulah. Orang Kelantan. Jadi YouTuber dah. TikTokers. Ni suruh ni. Saya balik Sabah Peredam. Lin cakap sikit.
Alhamdulillah selesai dah trip tahun ni, Ride Mega 2025 OCSBC. Alhamdulillah. Sana. Semua berjalan lancar. Hasil berkat doa dan sahabat-sahabat bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita punya kali ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Pergi berjaya Alhamdulillah. Jumpa tahun depan pula. Amin. Next ride. Next ride Pantai Timur luncur. Luncur.